Korang, jom makan, jom. Jom. Okey. Yang ni berhayam untuk Akil. Sayang, tolong ambil gambar. Wifi? Wifi. Okey, ready? 1, 2, 3. Ambil gambar banyak kali, akhirnya berjaya juga. Abang rasa sampai bila kita dapat bisnes macam ni? Mesti setiap tahun kita kena ambil gambar raya macam ni. Oh, itu tak pasti. Sebab mungkin time tu Syah tengah buat World Tour Concert. Betul tu. Masa tu, Akil dah confirm masuk universiti. Sama ada UM ataupun UKM. Jauh juga dari rumah. Lepas tu, time tu mesti Papa dah ada syarikat besar. Lepas tu Papa jadi chairman. Hebat gila. Kalau korang busy, Mama pun busy. Busy main congkak. Mama masuk pertandingan congkak. Tapi lepas main, cepat-cepat balik, okey? Saya tunggu kat rumah. Dan korang berdua dah berjaya macam mana sekalipun, kaya macam mana sekalipun, kena tetap balik beraya tiap tahun. Sebab dalam dunia ni, family adalah yang paling utama. Korang jauh mana sekalipun, korang berjaya tinggi mana sekalipun, yang paling penting adalah family. Okey. Semua tengok sini. 3, 2, 1. Selamat Hari Raya! Kasih sayang itu bukan sekadar tambah-tambah, tapi penyatuan hati. Walau zaman berubah, yang takkan berubah adalah semangkuk nasi di meja makan. Keluarga yang hangat dan kasih sayang. Dedikasi kepada semua yang mencintai kehidupan. Semoga kita sentiasa ditemani keluarga